Yang ini menarik. ISOS nak menawarkan pensijilan secara individu kepada individu safety practitioner lah. Sebenarnya tak ada masalah sebab di bawah ROS memberikan kuasa, autoriti kepada persatuan yang duduk dalam kategori ikhtisas boleh memberikan pensijilan. Walau bagaimanapun, kami melihat bahawa dengan skop yang dimiliki oleh MSHOS sebenarnya tidak cukup untuk terus bagi sijilan. Kenapa? Kalau saya katakan, dari dulu saya pernah bagi tahu, MSHOS ni ibarat anak dara sunti yang sentiasa menjadi tarikan para jejaka di luar sana. Jadi segala kegiatan yang dilakukan oleh MSHOS sering dijadikan ikutan ya. Jadi pada ketika itu saya menyarankan pada pihak komiti supaya perlu ada supporting element ya, maknanya pengiktirafan selain daripada ROS ya, ROS di bawah ikhtisas, dan juga ada satu standard iaitu di bawah ISO IEC 17024, iaitu menawarkan skim bagi pihak badan ataupun certification body kepada individu, maknanya competency of individual lah, ataupun pensijilan kepada person ataupun individu. Di sini saya melihat ISO 17024 adalah satu platform yang lebih baiklah berbanding dengan kita menawarkan pensijilan tanpa ada apa sandaran. Kenapa? Di bawah ISO 17024 ini mempunyai kerangka yang khusus. Contoh dia, dengan mewujudkan sistem di bawah ISO 17024, pihak komiti wajib untuk membangunkan 3 subkomiti. Pertama adalah dari komiti itu sendiri. Yang kedua adalah badan yang menyedia dan menilai kelayakan individu tersebut. Dan yang ketiga ni paling penting. Kenapa? Yang ketiga ni adalah pihak yang independen ataupun kita panggil sebagai the board of impartiality. Jadi memang menarik sebab dia mencerminkan integriti yang khusus kepada skim tersebut. Contoh macam saya tak layak sebenarnya untuk dapatkan title SHP walaupun saya adalah orang yang di belakang tabir untuk buat skim ni. Saya tak layak dan saya pun mungkin tidak ada keinginan pun ke arah situ. Bagi saya itu adalah satu perkara yang penting selama mana MSHOS menawarkan skim-skim yang ada ini mengekalkan dengan aspek pemantauan terhadap undang-undang, pada masa yang sama mendapatkan pengiktirafan ataupun akreditasi daripada ISO 17024. Itu adalah satu perkara yang utama lah. Dan aspek lain yang perlu dipandang juga adalah siapa badan akreditasi yang mungkin sesuai untuk memberi sijil akreditasi kepada MSHOS. Mungkin kita boleh cari badan akreditasi luar negara ataupun kita fokus kepada badan akreditasi di Malaysia. Contohnya DSN, Standard Malaysia pun menawarkan akreditasi di bawah ISO 17024. Membangunkan sistem kita kena memastikan 2 aspek utama lah. Pertama, siapa prospek ataupun siapa responden yang kita akan deal. Pada masa yang sama kita juga lihat bagaimana proses owner boleh menjalankan tugasan dengan sempurna lah. Jadi untuk ini kita perlu membangunkan sistem yang boleh memberikan impact segera dan juga membantu dan untuk menjadikan proses itu secara smooth secara sempurna. Jadi kita menyediakan platform secara online. Kenapa? Online semua orang boleh akses Pada masa yang sama, sistem online itu sendiri mampu untuk dicerna, diproses oleh sekretariat lah. Dalam kes ni sekretariat MSHOS. Jadi di sini kita melihat bagaimana daripada proses permohonan sampailah proses award, termasuk aktiviti penilaian, interview mungkin. Proses ini harus melalui satu sistem yang betul. Kalau tak orang katanya orang akan argue, orang akan komen secara negatif. Jadi di sini proses itu selain perlu melalui satu jalur ataupun proses flow yang tepat, betul, dia perlu juga melalui satu pemantauan terhadap sistem yang saya sebut tadi lah di bawah ISO 17024, di mana proses ini memerlukan pihak-pihak yang totally independent. Sebagai contoh, sekretariat perlu melantik examiner yang expert, pakar dalam bidang masing-masing. Sebagai contoh di bawah OSH
training. OSH training pelantikan untuk assessor atau penilai ada di kalangan orang yang mempunyai pengalaman yang cukup lah, yang mempunyai kepakaran dalam bidang latihan. Jadi proses-proses tersebut perlu dilalui sehingga dalam keadaan di mana proses penilaian itu dalam keadaan jawapan ataupun keputusan yang paling tepat, supaya hasilnya nanti akan dibawa kepada pihak yang memberi kelulusan. Kalau dalam skim ini kita panggil Board of Approval. Jadi supaya pihak Board of Approval pula akan menjalankan proses penilaian dengan cepatlah. Kita akan nampak sebelum ni kan, sewaktu kita menjalankan proses penilaian untuk beberapa grup yang awal, ada juga pemain yang kata boleh lambat lah untuk ulangan. Itu normal, sebab dia adalah satu skim baru yang mana saya boleh katakan sekarang ni masih dalam keadaan pre-production. Mungkin insyaAllah kalau ada beberapa penambahbaikan yang mungkin kita rasakan perlu, dan kita akan tambah baik, sebab proses sekarang adalah bagaimana untuk kita membuat penyesuaian dalam keadaan di mana belum ada rujukan. Kita tak ada sampel apa pun sebenarnya, kita tak merujuk kepada mana-mana skim dulu. Kita hanya buat resepi kita sendiri, makna specification, spek, semua bahan-bahan kita sendiri, yang mana rujukan utama adalah di bawah standard ISO 17024.